Halo, Assalamualaikum, Latuk. Aku ingat kau dah mati. Aku telefon 2 kali. Oh, kawan ingat, awak tak ingat ke kawan? Aku nak pergi ke kota. Buat apa? Jalan dengan Pak Izam. Ya. Ah, Kawan ada kota juga ni. ya. Tempat kerja. Biasalah Latuk cari modal. Oh, ya. Awak nak berjalan ke mana tu? Tak tahu Pak Izam ni ajak kota. Ya, Latuk, pinjam duit barang 5,000 dulu. Pinjam duit 5,000 dulu. Aku kat tinggal rumah sekarang petang lah. Oh. Dan aku rasa kau gini lah. Kau ambil 10 lah senang. Aduh, hai kereknya dia. Pah. Ni tak payah banyak lah. Ni kan jumpa kat kota, kawan nak tengok 200 aja ada, tidak? Ya. Dekat ni, kenapa dia mengutuk aku Pak Izam kau tengok? Dia kata aku tak duit. Laka kata aku. Tak, awak biasa. Dia nak pinjam aku duit. Aku cakap aku suruh dia nak pinjam 5,000, aku bagi dia 10. Lepas tu dia kata sekarang aku sampai kota aku nak tengok 200 je. Celaka kata aku. Mana tu? Ada ni dekat tempat kerja. Kerja dah. Ada dekat kota ni. Bau sok tahu tempat. Buat tu buat pentas tu. Buat landscape macam ni. Landscape. Alhamdulillah lah. Ya. Tadi orang orang kau musik kat tu lah. Ni lah. Kena air kita. Boleh juga mana-mana singgah boleh, minum air boleh, mana-mana. Ni kan kau dah settle kan, kau cari tempat kan kau jemu. Okey, baik. Aku tak bawa kad, rokok 2 bungkus bawa. Okey, baik. Okey, bang. Rokok dah tinggal 3 batang, kau tahu mak ni. Kawan tahu, awak kalau telefon kawan memang rokok tak ada, semua tak ada. Rokok tinggal 3 batang, kau tahu. Sekarang telefon sekarang bawa 2 bungkus. Ini rugi bela hati dia bang. Memang rugi kalau kurang modal tak boleh bela ni. Betul ni bahaya ni, bela hati macam ni bahaya bang. Parah. Memang parah. Ni memang bahaya. I go to the kota tinggi. Okey. Nanti you bawa lah. Okey, baik. Thank you very much. Okay, baik. Thank you very much. Okay.